beberapa benda yang aku nak kena cakap. Nombor satu, aku punya line up ASF adalah pilihan individual. Dia bukan satu team. Okay. Kan, jadi aku ambil lain-lain. So tu nombor satu. Nombor dua, sebenarnya kebanyakan orang yang aku pilih ni adalah player-player baru. Okay. I like that. Antara sebab kenapa aku nak ambil player-player baru adalah disebabkan mekanik diorang bagus. And jujur itu apa yang kita perlukan. Dan aku punya agenda sendiri adalah untuk develop player ni sebenarnya. Aku akan start dengan EXP. Aku punya pilihan untuk EXP adalah Siska. Disebabkan pada pendapat aku, Siska sebagai EXP laner, dia adalah flexible. Dia boleh main damage dealer dengan dia boleh main tank. Di mana damage dealer kita nampak dia boleh pakai Benedetta, dan aku rasa dia boleh pakai yang lain seperti Yuzong dan sebagainya. And then aku terus pergi kepada role jungle. Jungle aku pilih, aku ada dua pilihan. Yang pertama, aku ambil Uni. Disebabkan dia punya mekanik tu bagus dan dia ada unique apa orang kata, attribute di mana dia boleh jadi sebagai shot caller ataupun leader. Okay, kita kena baca. Sorry FL, kita terpaksa hold on sedikit. List beliau untuk ISF: Coach Haru and Sora, EXP Momo Siska, Gold Mel QT, SkyZ, Rom Yanlot, Zorn, Mid Zaim Senpoi, Izanami, Jungle dia tak Zaid, Uni. I letak players Todak sebab diorang dapat the slot. So most of the Todak punya player ada dalam line up dia. Thank you so much Boy Simon. Thank you so much for the list juga. Pendapatnya ada yang I quite agree juga dengan pilihan-pilihan daripada Boy Simon tadi. Jungle yang kedua aku letak is Error 404. Disebabkan daripada segi mekanik, aku nampak dia very strong. And dia berani untuk take risk untuk make a play. And lagi disebabkan lagi satu attribute yang menarik yang ada daripada dekat dia adalah dia tak nervous. Ya, betul. Bila dekat atas stage, betul, dia lawan dengan sesiapa pun, dia memang main macam dia main dekat rumah. Sekarang untuk bahagian Rome, yang aku akan pilih sebenarnya adalah Zikif. Zikif daripada Arrow. Ya, so ni mungkin menarik sedikit disebabkan ramai macam tadi even Boss Simon pun pilih Zon, Yalot dan sebagainya. Yang aku tengok dekat Zikif ni, antara benda yang bagus kat dia adalah dia punya shot calling. Di mana dia punya shot calling bukan setakat front to back punya team fight, tapi dia pun ada shot calling untuk flank ke belakang. Di mana kalau korang ingat masa SEA Games, flank belakang tu lah yang menangkan Malaysia lawan dengan Filipina. Betul. Sekarang aku nak pergi dekat mid. Di mana mid disebabkan Zikif adalah roamer, aku nak pairing yang kuat, so aku ambil Kim. And Kim as a mid laner pun is very a hype. Kim dia punya mekanik bagus. Lagi sebagai control mage. Pada musim kali ini dia banyak pakai control type of heroes, Jushin, Eve. Tetapi kita tahu yang Kim boleh pakai damage dealer macam Selena, kan? So Kim dia punya hero pool is quite good lah. Pilihan kedua, slight bias, my boy Izanami. Amazing mechanics, the best in the league. Dia boleh keluarkan damage, and season ni dia nak pakai control mage pun boleh. Good lane, SkyZ. SkyZ aku rasa dekat sini pun ramai orang akan setuju. Season ni dia memang pop off. Dia memang perform Boy Simon pun tadi cakap SkyZ. Dia punya nombor satu, good discipline. Jarang kita nampak dia buat kesilapan daripada segi farming ataupun positioning bila dekat dalam team fight. Dia punya KDA very good. Dia punya mechanics pun kita boleh nampak, especially dengan 1-1. Dia punya timing masuk dalam fight untuk dapatkan the savages. Dan pilihan kedua gold laner untuk aku adalah marksman biasa-biasa, Mel QT. Kan, laning phase dia antara the best dekat dalam liga kita, amazing player. And dia pun jenis yang hype. Jadi kalau dalam team dah pilihan tu banyak yang pendiam, boleh ambil Mel QT untuk tambahkan hype dekat dalam team. And dia punya pairing bagus dengan Izanami. Dua-dua dah main sekali. So ada combination antara dua damage dealer lah. So tu pilihan aku untuk player. Kemudian aku nak gerak pada aku punya pilihan dekat coach. Kalau ISF ni dia punya ruling local saja, maksudnya Malaysia saja, unfortunately kita tak ada pilihan. Memang MV. Sebab selain daripada tu, kita punya coaches kebanyakannya import, dan MV je yang full Malaysian punya. Di mana kita ada Haru, Sora dan juga Rexvin. Kalau kita boleh ambil import, dan yang aku nak ketengahkan adalah sebenarnya Jasmine daripada Homeboys. Walaupun Erpang adalah head coach, tapi in case kalau korang tak tahu, Jasmine adalah orang yang createkan meta tu. Kan, dia yang pergi letak apa nama? Masha Fredrin dekat EXP lah, apa benda tu semua. Sebab time dia dekat MDL pun, dia ni memang bijak daripada segi create something new. Itu aku punya pilihan untuk coaches. Dan ini mungkin akan pelik sikit, tapi kalau ada pilihan manager, aku nak daripada OB, aku akan ambil Junks. Ya, aku akan ambil dia sebab
jujur cakap boleh ambil je mana manager dekat MPM Malaysia. Aku rasa semua boleh buat kerja dengan bagus. Tapi yang special pasal Jans ni, OB tu dah confirm tak boleh buat apa-apa. And yet dia still ada effort untuk fight balik, untuk cari import lah, cari coach lah. Dia macam, aku akan buat apa-apa sekalipun at least nak dapatkan satu menang. So it's like, itu satu quality yang bagus pada pendapat aku. Dan lagi satu, sebagai manager kau kena tegas. And tegas bukan setakat kau punya team, tapi tegas bila orang ASF datang nak bising, cakap why you play ni semua, nak kena ada orang yang boleh sound balik lah. Betul. Yang akan stand by the decision. Stand by the decision, ataupun kalau orang nak melenting, kau boleh melenting balik. So aku memang rasa pilihan yang okey lah.